Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2025, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk meraihkan insan teristimewa dalam hidup kita, iaitu ibu. Tema tahun ini, Sentuhan Kasih Ibu, mengangkat peranan ibu sebagai tulang belakang keluarga, tidak kira sama ada di rumah atau di tempat kerja. Sentuhan kasih ibu membelai ketika kita sakit. Sentuhan kasih ibu yang menggelap air mata ketika kita sedih. Sentuhan kasih ibu yang memeluk ketika kita gembira. Sentuhan kasih ibu juga menyumbang kepada ekonomi keluarga dan negara. Kepada semua ibu di Malaysia, anda adalah nadi keluarga, anda adalah jiwa madani negara. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Ibu 2025 dengan tema Sentuhan Kasih Ibu. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama meraihkan hari yang istimewa ini. Marilah kita mengambil peluang ini untuk meluahkan rasa penghargaan dan kasih sayang kepada seorang yang bernama ibu. Jangan tunggu hingga esok untuk menghargai pengorbanan mereka yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ibu adalah inspirasi. Dalam kesibukan, ibu tetap mendidik, membimbing dan menyayangi kita semua. Terima kasih atas segala sentuhan kasih yang tidak ternilai buat semua ibu di Malaysia. Jom zahirkan kasih sayang bersama ibu tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kasih sayang buat semua ibu-ibu sempena sambutan Hari Ibu tahun ini. Ibu, satu perkataan yang mengandungi 1000 makna. Di sebalik kelembutan suara seorang ibu, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Di sebalik kesabaran, tersimpan ketabahan yang tidak bertepi. Sentuhan kasih ibu yang diangkat sebagai tema sambutan kali ini mengingatkan kita kepada kekuatan luar biasa seorang ibu. Sebagai kementerian yang bertanggungjawab kepada wanita yang juga merupakan seorang ibu, KPWKM sentiasa berusaha mengangkat martabat golongan ibu atas kesedaran sumbangan besar mereka kepada institusi kekeluargaan dan juga sumbangan mereka kepada ekonomi negara. Ingatlah, tiada kasih sayang yang setulus sentuhan kasih ibu. Marilah kita bersama-sama menzahirkan perhargaan kita kepada mereka bukan sahaja pada Hari Ibu tetapi pada setiap hari dalam kehidupan kita. Selamat Hari Ibu.